Assalamualaikum. Ini pasal doktor ni melibatkan nama dia Siti Nozirah alias tak? Dia jadi macam mana? Yang dikabarkan ada kedoktoran apa benda dekat situ. Aku pun tak faham kau tahu. Dia khabar kita ni tak belajar, tak habis lah apa benda lah. Melibatkan perubatan MA biasa lah, tak belajar, tak buat lah, tak tahu lah dalam sistem yang ada dekat dia orang tu. Macam mana? Mula sekali yang dia orang buat cas ni dekat farmakologi. Kelas farmakologi. Term-term yang ada dekat situ, insya-Allah. Nak kena tipu, nak kena rembat tu. Dengan satu syndicated Ahmad Gaddafi Muhammad Usuk ni dengan geng Lepas 2 ni. Kita nak tanya JKN, apa yang korang dapat? Jangan kau kira dengan Azora tu, kan? Jangan kau kira dengan Azora tu, pening kau nanti. Dah tentu kena lipat ni. Balik. Yang ni tak mau balik ni. Aku hari ni tak nampak dia balik ni. Grup ni mungkin masuk ke tempat lain lah. Berapa belah ekor ni tak ada ni. Selepas aktiviti skema deduction ni, mungkin dah tak ada lah. Kita nak kena minta SPRM siasat ni sekali. Statement ni pasal benda ni. Polis siasat dia. Dia ada sesuatu ni daripada aku budak dulu bawa balik. Dia kerja nak jual. Kita beli tak minta duit dia, dia nak kena jual. Kita ni memang favorite. Memang favorite 4 kaki ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Memang jadi hobi lah. Isi masih lapang dan pendapatan. InsyaAllah. Balik. Pasal tidak, pasal skema tu. Pasal barang-barang yang kerja dekat hospital tu, dia gambar kita ni menyamuk. Tapi ada gambar graduation dengan ramai-ramai yang ada dekat situ. Dan dia gambar kita ni lupa. Selepas serangan dia. Sebab kita ni ada melibatkan diri dengan pasukan tentera, dengan pasukan polis. Lepas kejadian tentera tu, kita minta masuk ke pasukan polis bantuan tu. Sebab kita nak belajar, kita tak ada duit. Jadi kita kena kerja dulu. Cari pekerjaan tetap dulu, yang ada sistem tetap tu, kan, yang boleh bantu perbelanjaan kita ketika kita belajar, insya-Allah. Tiba-tiba nak dikecilkan oleh satu sistem ekonomi skema ni. Boleh tak kerajaan Malaysia ni dedahkan siapa dia orang ni? Setahu saya dia orang ni bukan pejabat awam pun. Dia orang ni NGO je. NGO skema kebangsaan mungkin kot. Ke dia punya ada nama lain. Nama lain, tapi kerja buat dia selaku skema kebangsaan. Boleh tak kita dedahkan dia orang ni siapa dia? Profiling ni untuk pihak polis ni. Macam mana Tuan Khalid gaji tu, yang kata JBA tu apa benda tu, boleh ubah ke? Akta pekerja mana yang boleh ubah selepas benda tu? Okey, Tuan Khalid Ismail, terima tu.